Perlawanan terakhir kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menyaksikan pertembungan dua gergasi Asia Tenggara, Vietnam menentang Malaysia, dengan kedua-dua pasukan turun ke padang membawa misi untuk menutup kempen dengan kemenangan. Secara teorinya, aksi di Kota Nam Dinh ini tidak lagi memberi kelebihan kepada skuad Harimau Malaya selepas Vietnam telah pun mengesahkan slot ke Piala Asia 2027, susulan pemotongan 6 mata yang dikenakan ke atas Malaysia. Namun begitu, itu bukan alasan untuk Malaysia mengangkat bendera putih lebih awal. Sebaliknya, misi memburu mata ranking FIFA kini menjadi keutamaan, selain maruah pasukan yang perlu dipertahankan. Ketua Jurulatih Kebangsaan, Peter Klamovski, menegaskan bahawa anak buahnya akan turun berjuang habis-habisan menentang Vietnam di Stadium Tien Truong malam ini. Pengendali dari Australia itu turut menuntut pemain Harimau Malaya supaya menunjukkan mentaliti anak jantan dan tidak gentar dengan kekuatan skuad Golden Star Warriors. Dalam saat-saat sukar seperti ini, ia adalah peluang terbaik untuk kita menilai diri sebagai individu dan sebagai satu pasukan. Saya bangga dengan komitmen pemain dan staf. Kami akan berikan segalanya malam ini untuk meraih kemenangan, katanya. Rekod juga tidak memihak kepada Malaysia apabila kali terakhir Harimau Malaya menewaskan Vietnam di tempat lawan adalah lebih sedekat lalu. Namun, itulah cabaran yang mahu diubah oleh pasukan negara. Vietnam adalah pasukan yang kuat dengan pemain berkualiti. Kami hormati mereka, tetapi fokus kami tetap kepada corak permainan sendiri untuk mendapatkan keputusan yang diinginkan, tambah Klamovski. Malaysia tetap perlu bermain untuk maruah negara. Kemenangan ke atas Vietnam akan menjadi bukti kekuatan sebenar skuad, walaupun tanpa beberapa pemain utama, pasukan masih mampu beri saingan.